Okey, hai adik-adik. So, hari ni saya nak ceritakan dekat adik-adik berkenaan dengan nama komponen basikal. Okey, ni basikal warna kelabu dekat sini ni, dia ada komponen dia tau. First thing first adalah handle. Handle ni kalau adik-adik bawa basikal, adik-adik kena pegang benda ni so that adik-adik tak jatuh. Kita ada juga brake hadapan and brake belakang. Dekat sini adalah brake belakang. Tak lupa juga kita ada plana. Plana ni dia di antara besi dekat sini and then seat dekat sini tau. Ni adalah plana. This one adalah ankle and this one tempat kita letak kaki kita panggil this as pedal. Okey, tak lupa juga berkenaan dengan tayar, rim and last but not least adalah sepit udang. Dia bukan makanan tak korang. Ni adalah nama komponen basikal. So, yang tu adalah berkenaan dengan nama komponen basikal. So, sekarang ni kita ada cara penjagaan waktu kita ada basikal. So, dia adalah A, B and C. A, B, C tu apa? A, B, C tu alphabet. So, A adalah untuk apa? A adalah untuk angin. Okey, kalau adik-adik naik basikal, adik-adik kena pastikan angin dekat motor ni ada. Motor pula! Sorry adik-adik, silap tadi. Kita patutnya cakap pasal basikal kan? Silap-silap semula boleh? Okey, cara penjagaan ada 3. A, B and C. A adalah untuk angin. Untuk basikal, adik-adik kena sentiasa pastikan ada angin so that nanti bawa basikal tu tak adalah tiba-tiba kita jatuh ke kan, accident sebab tak ada angin kan. Kedua adalah B. B apa? B adalah brake. Korang kena pastikan brake ni ada tau. So nanti kalau adik-adik racing ke kan, racing tak boleh sebenarnya macam lawan ke based on pasukan dekat sekolah, kena ada brake ni. So that nanti kalau ada apa-apa halangan dekat depan, kita boleh berhenti lah sebab ada brake depan dan juga brake belakang. Last but not least C. Okey, kalau dalam website kita cakap cantum, tapi cantum tu adalah rantai. Pastikan rantai ni sentiasa dipasang dengan betul and rantai ni juga dalam kedudukan yang betul lah kan. Sebab nanti nak bawa tu bolehlah jalan elok-elok. Tu je. Bye.